Ni adalah kompresor 8 liter. Okay, kau boleh tengok dia punya body. Okay, ni yang bersaiz kecil lah. Bersaiz 8 liter. Jadi boleh tengok dekat sini. Okay, untuk pressure dia kat sini hanya 7 bar. 7 bar saja, bukan 8. Jadi korang jangan salah lah. Okay, ni adalah sebelah tepi dekat bahagian filter. Ni adalah dia punya filter. Ada 2. 1 dan juga 2. Yang ni dia akan tapis lah. Dia akan tapis udara. Okay, korang boleh tengok dekat sini. Dia tunjuk. Ni adalah 1100 watt. Okay, ni adalah oil free air compressor. Jadi yang ni jenis yang tak pakai minyak. Okay, sekarang kita tengok dekat bahagian tepi ni. Okay, untuk plug ni, dia menggunakan plug macam ni Jadi korang kena ada converter untuk pasang dia punya kompresor. Converter macam ni. Korang boleh beli. Ataupun korang boleh potong dan tukar plug. Itu lagi senang lah.